Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya nak review produk terbaru ni, tentukan follow, like dan juga komen dan share banyak-banyak. Okey, ini adalah jam dinding yang saya buat daripada kayu pellet. Ukuran dia lebih kurang dalam 1x1 kaki. Kita ada bagi siap, ada kunci lock dan boleh buka. Sebab apa boleh buka? Untuk supaya apabila mesin rosak boleh tukar. Sebab tu saya ada buat dia boleh dibuka lah. Dia buka ada lock. Kalau kita matikan terus, nanti kalau mesin rosak, susah kita nak buka mesin. Tak boleh nak tukar, tak boleh tukar mesin. Jadi saya buat dia supaya boleh dibuka. Boleh buka kalau mesin rosak. Biasa jam ni dia akan mesin rosak. Bila mesin rosak senang ditukar. Okey, macam inilah bentuk dia. Kita ada lock dia, lock supaya dia tidak mudah buka lah. Jadi maknanya kalau ada lock tu senang lah. Kita lock, bila dah tukar mesin apa semua kan, kita lock balik lah. Jadi bukan apa, untuk memudahkan pertukaran mesin. Selalu mesin yang rosak senang. Jadi kalau beli mahal, tak adalah terus buang kan. Jadi maknanya boleh guna balik. Okey, terima kasih kerana melihat saya punya video. Dan tak lupa juga saya akan sediakan kotak sekali. Dia ada kotak sekali. Jadi sesuai untuk bagi hadiah. Terima kasih kerana tengok video sampai habis. Jangan lupa follow. Okey, terima kasih semua.